Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ihdi qulubana wa saddid alsinatana bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبأنواره وبمشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Ya, ke depan silakan. Coba. Surat 55. Betul. Fa in ajazta 'anil qiyam. Surat 55 ni. Oh, 54 tadi. Yang mana fa illam taqdir. Maka jika tidak mampu. Nah. Maka jika kamu tidak mampu. Nah. Betul kan? Dengan saya ni ada satu kitab lebih kalau siapa yang belum ada kitab ataupun nak tambah kitab, jadi kitab kosong. Siapa yang belum ada? Nah. Kemudian apa? Nah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala dan berkatalah Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Hidayah fa in lam taqdir ala an taltahiqa bi ufuqil malaikah, maka jika kamu tidak mampu mencapai ketinggian darjat malaikat, maka janganlah menjadi lebih rendah. Fahdhar an tanzila 'an darajatil bahai wal jamadat ila maratibil aqarib wal hayyat was-siba'i ad-dariyat in radita li nafsika an-nuzula min a'la al-jahil fala tarda laha bil-quwi ila asfali safili. Janganlah menjadi lebih rendah daripada darjat binatang, daripada benda yang keras, yakni turun kepada darjat kalau jengking pula dan binatang puas yang suka menyakitkan orang lain. Jadi jika kamu reda bagi dirimu turun daripada darjat a'la ilmiyi, maka janganlah pula kamu reda bagi dirimu jatuh ke darjat asfal safili, yakni yang paling rendah, iaitu darjat binatang dan orang-orang Alhamdulillah ini Hamid kena setting dekat
mixer. Mungkin dia punya gain dia tinggi sangat. Nah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Al-Imam Al-Ghazali masih membahaskan tentang, kita tengok yang sebelum sikit kan, hamba itu dari segi kewajibannya pada sekalian hamba yang lain, maksudnya sesama hamba antara kita dengan tak boleh. Nah, dia punya orangnya tak ada. Nah, tak boleh. Ya, ya tak apa. Bismillah. Bismillah. Ha. Nah, macam itulah ulama, bila ulama tak ada orang dah boleh urus. Nah, ilmu. Kata Allah angkat ilmu tu, Allah cabut ulama je. Kata kita yang ada ilmu tu kena ambil. Kalau satu orang je yang tahu, satu orang tak ada, habis. Dia kena semua orang tahu. Bila tak ada, tak apa, boleh ganti. Dia ganti terus, ganti. Begitu yang Nabi SAW lakukan. Dia transfer maklumat tu semua bagi pada, bukan sekadar maklumat, dia pindah ilmu tersebut kepada seluruh para sahabat. Ketika Rasulullah wafat, sahabat-sahabat tu kan, dia tak duduk diam. Dia terus menjalankan misi yang Rasulullah SAW telah pun amanahkan kepada mereka, yang Rasulullah dah percontohkan kepada mereka. Tak lama pun, Rasulullah 23 tahun saja kan, 23 tahun Rasulullah SAW didik para sahabat. Setelah itu berkembang sampailah menyebarkan Islam ke 2/3 dunia. Kita hari ini dah 100 tahun dah kejatuhan khilafah. Sebenarnya yang terakhir 1924 secara dokumen nak ada. Hari ini dah 2026. Dah 102 tahun. Apa yang umat Islam kita buat selama ni? 100 tahun apa yang kita buat? Kan? Kalau tengok graf kemajuan umat Islam tu sekarang ni dah jatuh bawah negatif, tak naik-naik lagi. Naik, tak boleh nak naik. Dan yang lebih menyedihkan adalah yang menjatuhkan kita tu sekarang ni bukan orientalis lagi dah. Bukan orang bukan Islam pun yang jatuhkan kita sekarang. Yang menjatuhkan kita sesama kita adalah orang Islam sendiri. Yang namanya Islam, agamanya mengaku Islam, dalam IC-nya daftar Islam. Tetapi saling menjatuhkan. Ini yang paling balak, yang paling besar. Sesama kita boleh sangka baik kepada orang bukan Islam, tetapi kita sangka buruk kepada orang Islam sendiri. Yang jadi hari ini, kita lebih menjaga orang bukan Islam daripada menjaga hak orang Islam sendiri. Boleh tengok. Alhamdulillah. Tapi Sayyidina Umar ada pesan lah. Nahnu qawmun a'azzanallahu bil Islam. Kita ni kumpulan kita ni, Sayyidina Umar kata, kita ni Allah dah muliakan dengan Islam. Dengan Islam Allah dah muliakan kita bil Islam. Famahma na'tazza bi ghairihi adzallana Allah. Apabila kita mencari kita cari kemuliaan selain daripada agama, maka Allah hinakan kita. Kita cari kemuliaan dengan harta. Kita cari kemuliaan dengan sokongan orang. Kita cari ketinggian, kemuliaan dengan pangkat dan lain-lain, maka adzallana Allah. Itu tanda Allah menghina kita. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Itu seputar. Baik, di sini Al-Imam berbalik kepada kita. Di sini Al-Imam Al-Ghazali
sedang memperihalkan keadaan manusia sesama dia. Sesuailah sesama kita, sesama manusia. Itu ada 3 kumpulan. Satu kumpulan ni macam malaikat. Satu kumpulan macam malaikat. Malaikat kan yang membantu manusia, membantu umat Islam mencapai hajatnya, mencapai keperluan. Hujan ni malaikat bawa, nyawa malaikat cabut, rezeki malaikat bawa dan sebagainya. Jadi ada orang yang sikap dia tu macam malaikat, dia cepat membantu orang lain. Itu yang paling tinggi, yang nombor 1. Menggembirakan orang lain, menggembirakan orang lain. Yang kedua, ada jenis manusia yang macam binatang dan benda-benda kaku, keras, pepejal disebut. Pepejal itu maksudnya benda kaku yang tak bergerak, batu, maksudnya yang tak hidup. Jenisnya jenis yang kalau dia ada nak menyusahkan orang. Tak. Bukan jenis menyusahkan orang, dia ni jenis macam batu, dia duduk situ, dia tak kacau siapa. Duduk saja. Itu pun kata Alimah macam binatang. Macam binatang ternak. Cuma baiknya dia tidak menyakiti orang lain. Yang ketiga, yang paling rendah, yang diingatkan oleh Alimah di bawah adalah orang yang seperti binatang buas. Orang takut dengan dia. Orang risau dengan kehadiran dia. Nampak dia datang, orang dah tak senang. Ni mengumpat siapa pula dia ni. Dia ni nak apa? Nak buat apa pula hari ni, orang risau. Baik. Sebenarnya keadaan-keadaan ini adalah tahapan keadaan manusia daripada insaniah dia ke bawahnya adalah haiwaniah. Sebenarnya kalau kita perincikan lagi, dia lebih daripada 3, dia ada lagi detail, lebih detail. Tapi yang ni secara umum, general grouping secara umum. Ia adalah perubahan ataupun melihat kepada keadaan kita daripada martabat insaniah kemanusiaan kepada keadaan haiwaniah. Apa yang membuat seseorang terjatuh daripada insaniah kepada hanya haiwaniah? Ianya adalah perbezaan antara ruh dengan hawa. Ruh dengan hawa. Dalam bahasa Melayu kita sebut hawa nafs, kan? Hawa nafsu kan? Kalau dalam bahasa Arab, hawa dengan nafs ni benda yang berbeza. Nafs benda lain, hawa benda lain. Tapi dalam bahasa Melayu, Masya Allah, ulama kita daripada dulu tu dah ajarkan hawa nafsu. Kenapa? Kerana hawa ini tempat duduknya adalah nafs. Apa tu nafs? Ni badan kita, tubuh badan, nafs. Tubuh badan. Hawa ni tempat dia di jasad. Apa yang jasad nak, itulah hawa. Ini disyarahkan oleh Fadil Syekh Fahamuddin sendiri. Kita selalu pening nafsu, macam mana nak halang nafsu? Ada nafsu yang baik, ada nafsu yang buruk. Kita pening. Tak. Yang kekal, yang baik adalah keinginan, semata-mata keinginan. Yang jadi buruk apabila keinginan tersebut melanggar syariat. Apabila keinginan tersebut melanggar syariat. Yang Nabi SAW pesan kan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, kata Nabi, ini dalam hadis. Orang yang cerdik, kata Nabi, orang yang menundukkan
Nafsahu, keinginan dirinya. Menundukkan, bukan menghilangkan. Sebab nafsu ni dia takkan hilang. Kenapa? Sebab dia duduk di tubuh badan. Bila badan kita hilang? Bila dah mati. Nah, mati. Barulah hilang nafsu. Namun selama mana masih hidup, selama itu nafsunya ada. Nak makan, kan? Makan sedap-sedap. Nak pakai, nak jalan-jalan, kan? Nak beli beg baru, nak beli pinggan baru, nak beli kereta baru, tak cukup, nak tambah lagi. Nafsu, keinginan. Nah. Dan keinginan-keinginan tersebut, ketika ia melanggar syariat, baru dia jadi buruk. Melanggar syariat jadi buruk. Tapi kalau masih di dalam tatanan syariat, maka ianya baik. Beli kereta baru, bagi dekat ulama kita untuk berdakwah, baik. Tak cukup, tambah lagi, bagi kat ulama lain pula. Beli rumah, buat jadi tempat pusat anak yatim, baik. Kan? Ada duit banyak, nak cari banyak lagi, dah ada 10 juta, nak cari lagi 100 juta. Kan? Wakaf untuk pembangunan pendidikan umat Islam, baik. Jadi semata-mata keinginan tu dia tak salah. Hanya jadi salah ketika melanggar syariat. Kan? Macam mana? Nak dapat 1 juta, apa? Buat aktiviti yang melanggar syariat. Kan? Judi, buat judi, kan? Buat judi. Alhamdulillah. Allah. Baik. Apa? Jadi balik kepada tadi cerita tadi, perpindahan daripada insaniah kepada haywaniah itu adalah dua kutub, iaitu ar-ruh dengan an-nafs, al-hawa. Orang ketika dia ikut hawa, maka dia jatuh menjadi haywaniah. Namun ketika dia mula menghidupkan rohnya, menghidupkan roh tu dah ada lah. Kita semua ada roh. Namun yang membezakan antara kita ni, kalau ikut daripada redaksi Al-Quran, Allah kata lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Dalam Quran Allah sebut 3 benda yang membuatkan orang jatuh seperti al-an'am yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali. Dalam Quran sebut 3 benda. Yang pertama apa dah? Qulubun la yafqahuna biha. Yang pertama, mereka ni ada hati, ada jiwa, ada nurani, tapi tak guna untuk memahami. Nombor 1 Allah sebut lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum, yang kedua, walahum a'yunun. Yang kedua Allah sebut ada mata tapi tak tengok. Surah Al-A'raf. Boleh tulis surah Al-A'raf, surat 124. 74. Ayat 179. Nah, Allah kata yang pertama tadi, ada hati tapi tak nak memahami. Allah tak sebut akal. Allah tak sebut lahum aqlun. Allah sebut lahum qulubun la yafqahuna biha. Yang kedua Allah sebut lahum a'yun, mereka ada mata. La yubsirun, tapi tak nak tengok. Tak nak tengok jiran sebelah makan tak makan. Ada mata nampak tapi buat tak nampak. Nah. Anak-anak akan tengok. Nampak anak tak solat tapi tak buat tak tahu. Buat tak nampak. Nah. Yang ni yang disebut ada mata tapi tak mau tengok. La yubsirun. Bukan tak nampak, buat tak nampak. Yang lebih besar lagi apa? Nampak diri buat salah tapi buat tak nampak. Yang tu lebih buruk lagi. Dia tahu diri dia buat salah. Dia nampak diri dia, aku ni tak betul ni. Tapi buat tak nampak.
pujuk dia sini tak apa, nanti berubah, nanti baik, nanti tak sempat, nanti mati. Alhamdulillah. Nah, yang ketiga yang Allah sebut dalam Quran tadi, lahum adhanun, mereka ada apa? Telinga. Mereka ada telinga, la yasma'una biha, tapi tak dengar. Bukan pekak, tapi buat tak dengar. Ada orang nasihat, jangan buat macam ni, tak betul ni. Jangan. Dengar tak? Dengar. Tapi buat tak dengar. Maka bila tiga ni Allah sebut tiga ni tak guna, ulaika kal an'am, mereka ni seperti binatang. Kal an'am, bahkan Allah sebut tak habis situ, balhum adall, bahkan mereka lebih sesat. Allahu Akbar. Kenapa lebih sesat? Binatang ada tiga ni. Binatang tak ada tiga-tiga. Binatang tak ada hati, qulub. Bukan tak ada hati maksudnya yang kita faham apa hati. Contoh kan kita tengok kucing berjaga anak dia, kita nampak kucing pun ada hati perut. Bukan yang tu. Kucing dia jaga anak dia tu bukan kerana ada hati, tapi kerana insting. Apa insting? Naluri. Yang tu naluri. Naluri kebinatangan memang ada. Kambing tengok serigala dia lari, bukan sebab dia ada akal. Bukan dia tengok, oh ini serigala, aku kena lari. Tak. Itu insting saja, dia gerak. Dia tak fikir. Dia cuma ada, orang panggil apa? Dia ada naluri. Naluri. Kalau atas naluri ni, manusia pun ada naluri. Yang membezakan ni tiga. Binatang tak ada tiga ni. Mata dia ada, dia nampak. Kan? Manusia. Kambing pun dia nampak. Kucing pun dia nampak. Tapi apa beza pandangan kucing dengan pandangan manusia? Pandangan kucing dia tengok kosong, tak ada apa-apa. Sekadarnya. Tapi manusia dia tengok, dia boleh dapat pengajaran. Ayat ni. Yang ketiga, telinga. Kucing pun ada telinga. Apa beza telinga kucing dengan telinga manusia? Mendengar dan boleh mengambil pengajaran. Lalu ketika kita ada hati, ada mata, ada telinga, tapi tidak mengambil pelajaran, bukankah kita lebih teruk daripada binatang? Binatang memang dia tak ada. Dia tak boleh nak ambil pengajaran, memang dia tak dapat pengajaran. Jadi manusia ada kemampuan, kemungkinan untuk mengambil pelajaran, tapi tak ambil. Allah sebutkan, balhum adall. Mereka itu lebih sesat. Allah sebut adall, sesat. Ya, na'udzubillah ini. Semua ada pada kita. Tiga-tiga ni semua ada pada kita. Kita ada hati, Allah kata, kalau tak guna hati untuk memahami, tak guna mata untuk melihat, tak guna telinga untuk mendengar, maka kita lebih sesat daripada binatang ternakan. Alhamdulillah. Nah, sebab tu tadi. Nah, kenapa orang boleh buat-buat tak dengar, buat-buat tak nampak, buat-buat tak faham? Kenapa? Kerana tadi itu. Kerana apa? Kerana mengikut hawanya. Nah, itu. Buat-buat tak faham. Buat-buat tak tahu. Kerana tidak selari dengan keinginan dia. Nah, orang kata jangan buat macam ni. Buat juga, kenapa? Sebab dia nak. Sebab tu dalam pelajaran tasawuf kita apa? Melawan hawa nafsu. Melawan keinginan nafsu. Nah, salah satu daripada 8 perkara yang disebut oleh Imam oleh sahabat Al-Hatib. Sahabat ni seorang Imam Hatib. 8 benda dia kata, dia tengok orang-orang ni. Dia tengok manusia semua ikut hawanya.
Namun dia teringat dalam Al-Quran ada sebut wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Allah sebut dalam Quran melawan hawa nafsu. Itu tasawuf ni dia tak bid'ah. Kalau orang kata tasawuf bid'ah maksudnya dia tak tahu pun tasawuf tu apa. Dalam Quran Allah sebut wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Wa nahan nafsa 'anil hawa surah apa? Surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at. Dan adapun orang-orang yang takut kepada Tuhannya, khafa maqama rabbih wa nahan nafsa, dan menghalang nafsunya, wa nahan nafsa 'anil hawa, melarang nafsu ataupun melarang dirinya daripada mengikuti hawanya. Allah kata apa? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka syurgalah tempat kembali. Nahan nafsu. Allah sebut jelas dalam Al-Quran. Kalau dalam pengajian ilmu usul fiqh ni disebut an-nas. Nas. Teks yang direct. Allah sebut tu tak kiah-kiah lah. Nahan nafsa 'anil hawa, melarang dirinya daripada hawa. Macam tadilah kita sebut hawa. Sebab tu orang dia boleh jatuh kepada keadaan binatang tadi. Dia buat-buat tak faham, buat-buat tak nampak, buat-buat tak dengar. Sebab mengikuti hawanya. Sebab dia nak kan, macam tadi lah kan, dia nak duit banyak. Kenapa dia sanggup ambil rasuah? Sebab dia nak. Tak ada mekanisme dalam dirinya untuk menghalang dirinya sendiri daripada buat perkara yang dilarang oleh Allah. Tak ada benda dalam diri dia sendiri. Kalau dalam psikologi disebut apa? Self regulation. Psikologi, bukan tasawuf pun. Psikologi, orang kaji akal manusia kan. Ada satu benda disebut apa? Self regulation. Diri dia boleh disiplinkan. Tapi kalau sekadar psikologi, dia masih dalam bentuk hawa dah. Dia self regulation untuk mencapai keinginan dia. Masih lagi. Tapi dalam tasawuf lah, self regulation kita untuk mencapai redha Allah. Self regulation kita untuk mencapai redha Allah, bukan untuk mencapai keinginan diri. Bukan. Self regulation kita anak tasawuf adalah untuk menjadi hamba. Kita regulate diri kita, kita disiplin diri kita kerana Allah, bukan kerana yang lain. Bukan kerana yang lain. Nah. Jadi orang buatkan orang jatuh ke lembah kebinatangan tadi itu adalah hawa. Ketika dia tidak pernah ada latihan. Disebut latihan. Tak pernah melawan keinginan dirinya. Lalu ketika datang keinginan tersebut, dia tak boleh nak tolak. Kan? Bila datang je nafsu nak beli kereta baru tu menggigil. Lagi tak beli, lagi itulah menggigil. Malam tak tidur. Kan? Lagi kalau ada lalu kat mall tu nampak pula pinggan baru kan keluar. Model baru. Allah. Tak ada macam tu kan. Lagi tak beli tu lagi pening. Kawan-kawan datang kat rumah ziarah kan ni awak ni yang menggigil sejuk kan. Kita bawa semarin nampak pinggan baru kan kat kedai. Cantik. Allah. Sebab tak pernah melatih diri untuk apa? Untuk tahan. Tak pernah melatih diri untuk tahan. Kalau tuan-tuan perempuan kita renungkan, siapa yang ada perangai macam tu? Budak ke orang dewasa? Sebab tu disebut umurnya 90 tapi perangai masih macam budak. Nah,
Kerana apa? Kerana sejak daripada budak tak pernah dilatih untuk menahan keinginan dia. Benda ni kena ingat. Benda tu kena latih. Lepas tu nanti kita ada anak, cucu, kena latih dia untuk belajar tahan keinginan. Belajar tahan. Nak makan nasi pukul 12 tengah malam, jangan bagi. Pukul 12 dapat. Kan budak-budak kan. Anak saya pun sama. Pukul 10.30 tu kita ajak, tidur pukul 10 kan. Kita lapar nak makan nasi. Tahan ni nak mengarut. Pukul 10 nak makan nasi. Tadi pukul 6 tak mau makan sebab nak main. Kita tak payah. Bukan kita zalim, kejam, nak buat dia kebuluran. Bukan. Kita nak ajar tentang disiplin waktu. Tahan keinginan. Belajar tahan. Ada benda yang kau nak tak dapat. Kerana apa? Kerana dunia ini innallaha fa'alul lima yurid. Kerana yang jadi itu keinginan Allah, bukan keinginan. Bila kita tak pernah latih diri sendiri untuk menahan keinginan, maka kita tak pernah menjadi dewasa sampai kita bila-bila, tak pernah jadi dewasa. Orang yang dewasa yang boleh menahan keinginan. Itu yang Rasulullah sebut al-kayyis, orang yang bijak. Kayyis ini Rasulullah sebut dalam hadis. Al-kayyis man dana nafsah. Orang yang bijak, orang yang boleh tahan keinginan dia. Dia boleh tundukkan keinginan dia wa amina lima ba'dal maut, dan dia beramal, bersedia untuk menghadapi keadaan setelah kematian. Jadi kita mulai hari ini kita belajar latih. Kan kalau ingat tasawuf, peringkat tasawuf tu ada 3. Pertama apa? Takhalli kan. Kedua tahalli. Yang ketiga tajalli. Takhalli ni yang melawan hawa, mujahadah. Kan? Mungkin lepas ni nampak pinggan baru kan, nak beli dah ni. Tahan, stop, sabar. Tak kata tahan, belajar tahan. Nak tahan sampai bila Ustaz? Kan nak tahan sampai mati. Susah juga nak jawab kan. Nafsu lah tu. Kan? Nafsu semua tanya Ustaz. Sebab dia nak beli juga. Nah, tahan apa? Tahan tu kalau perlu beli. Kalau tak perlu, lupakan. Walaupun duit dalam account bank 10 juta. Beli Ustaz 1,000 je pun. 1,000 tu bagi kat pondok kami boleh buat. Beli kitab. Tapi kalau perlu 10 juta pun silakan. Jangan pula kalau perlu kedekut pula. Kadang ada orang macam tu kan. Waktu tak perlu kira dia nak beli semua kan. 10 juta pun sanggup sebab dia nak. Tapi kalau perlu RM2 pun tak nak bagi. Kedekut. Yang ni orang bagi kita bakhil. Jangan macam tu. Sebab tu tundukkan tu pada keperluan. Kalau perlu silakan, bismillah. Kalau tak perlu RM2 pun jangan. Tak perlu kan. RM2 pun jangan. Kalau perlu silakan, 10 juta pun tak apa. Itu cara. Tapi kalau untuk permulaan, jangan guna yang dulu. Kalau tak pernah latih diri untuk menahan tadi, menawan, mula-mula tu semua benda kita stop dulu. Semua benda stop dulu untuk kita tahan, belajar tahan. Jangan. Lepas tahun kalau perlu belajar untuk tahan. Kalau tidak, maka kita takkan pernah dewasa selama-lamanya. Dan yang paling utama, ingat, kita buat tu bukan untuk apa-apa, tapi kita lawan hawa tadi tu untuk untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, bukan yang lain. Self regulation kita ni, kita belajar self regulation bukan kerana yang lain, melainkan kerana Allah saja. Sebab apa? Sebab tu nafsu ni dia melawan dengan Tuhan, dia akan melawan dengan Allah. Nafsu Allah bagi dia tu nak jadi Tuhan. Dia tu nak jadi Tuhan.
Nafsu ni Allah cipta dia akan melawan dengan Allah. Sebab dia nak jadi Tuhan. Tengok kemuncak nafsu siapa? Siapa kemuncak nafsu? Firaun. Apa kata Firaun? Qala ana rabbukumul a'la. Apa Firaun kata? Akulah Tuhan kamu. Firaun. Itu kemuncak nafsu. Teruknya nafsu tu last sekali apa? Dia akan mengaku Tuhan. Itulah dia. Kenapa dia berlawan dengan Allah? Dia berlawan dengan kutubnya Allah. Allah ajak pergi ke syurga. Dia tak nak. Dia nak buat kutub yang lain. Sebab apa? Sebab dia pun nak jadi Tuhan. Kan dalam diri kita. Sebab kalau tak ikut keinginan nafsu, apa jadi? Rasa macam diazab. Tak boleh tidur. Itu nafsu. Jadi kita belajar untuk melawan nafsu tersebut, tundukkan nafsu itu sehingga kita dapat kembali kepada Tuhan yang sebenar. Taubat. Rujuk ila Allah. Tujuan kita nak kembali kepada Allah. Sebab itu kita tundukkan nafsu kita. Kalau tidak, dia akan jadi macam Firaun. Kita akan hanyut mengikuti nafsu itu, makin teruk, akhir sekali jadi macam Firaun. Yang ketiga, peringkat yang ketiga tu, al-aqarib wal hayyat, kalajengking dan ular. Kenapa? Kerana mereka ini mula menyakiti orang lain. Kenapa dia menyakiti orang lain? Kerana dirinya, keinginan dia tu dah sampai tahap nak ambil barang orang. Bukan untuk diri dia lagi dah, dia nak ambil orang lain punya. Itu sikap. Nafsu je. Anda tengok kereta orang lain cantik kan. Dia tak boleh nak beli kan. Tak mana dia curi ataupun dia rosakkan. Nafsu. Bukan sebab apa pun. Kerana daripada kecil dirinya tak pernah dididik. Pendidikan tu penting. Pendidikan. Kalau akal kena didik, maka hati juga mesti dididik. Kalau tidak, jadi macam ni. Dia akan mula menyakiti orang lain. Bukan sebab apa pun. Bukan sebab dia suka nak sakitkan orang. Tapi sebab apa? Sebab ada keinginan dirinya yang dia nak puaskan. Macam di Amerika kan, di barat sana kan ada apa serial killer kan, pembunuh apa bersiri. Dan kita alhamdulillah di Malaysia ni tak ada. Tu nikmat besar tuan-tuan. Pembunuh bersiri ni menakutkan, mengerikan. Kenapa? Dia bunuh tu sebab suka. Dia macam kita tak boleh nak pergi beli goreng pisang, kita teringat kan. Dia orang macam tu. Lagi tak bunuh orang tu dia teringat. Tak boleh. Dia tak boleh duduk. Menggigil tak bunuh orang. Tu pembunuh pahat pun bukan pembunuh pahat. Pembunuh bersiri. Kenapa dia membunuh? Bukan niat dia nak pergi bunuh orang. Tapi sebab nak memenuhi keinginan dia. Itu je. Mencuri, jadi gangster, merompak dan sebagainya. Kerana ada keinginan yang nak dipenuhi. Sebab tak pernah biasa untuk disiplinkan diri. Lalu ketika datang keinginan tersebut, dia buat apa saja. Itu sebab, itu punca. Sebab tu kadang kami bincang kan, masalah. Kalau duduk kan, Syekh Rahimuddin bincang masalah kan. Cakaplah masalah apa pun, politik ke, ekonomi ke, sosial ke, masalah apa saja, pengurusan ke apa kan. Jawapannya, masalah tu datang daripada nafsu manusia. Nafsu. Ekonomi kita rosak sebab apa? Nafsu. Politik kita rosak. Lebih jelas lagi, nafsu. Sosial kita rosak sebab apa? Nafsu. Kerana nafsu yang tak terkawal. Bagus Fadil Syekh. Akhir sekali lah. Ketika dia ni dulu orang politik juga. Orang haraki. Orang yang bergerak dalam harakah Islamiah. Sekarang memilih berjuang untuk umat di dalam medan pendidikan. Sebab di sini dia punya punca pembaikan umat pendidikan.
Kalau kita ada dana yang berjuta-juta, dana yang banyak, nak labur dekat mana yang paling bernilai, beruntung sekali pendidikan. Nah, bukan takat dia mendatangkan ekonomi yang lain. Kita buka sekolah. Depan sekolah ada apa nanti? Ada orang niaga. Ekonomi. Tapi yang untuk jangka panjang, orang-orang yang baik, orang-orang yang dididik ini, mereka akan membetulkan keadaan masyarakat, struktur masyarakat. Daripada masyarakat yang berstruktur yang baik, maka semua kan jadi baik. Nah, politiknya akan jadi elok, ekonominya akan jadi elok, sosialnya akan jadi elok, semua akan jadi elok. Selesai masalah. Tapi itulah, bila nak buat pendidikan, tak semua orang faham. Baik. Nah, kelapan ni. Baik. Sikit je bagi baca. Fala'allaka tanju kafafan laka wala 'alaik. Dan mudah-mudahan kamu terselamat dalam keadaan mencukupi, tidak lebih dan tidak kurang. Maksudnya kita sedaya upaya menjaga, memelihara diri daripada jatuh kepada yang ketiga, bahkan terjaga supaya tak jatuh yang kedua, bagi manfaat kepada orang lain. Nah, fa'alaika fi bayadhi naharika an la tashtaghila illa bima yanfa'uka fi ma'adika aw ma'ashika alladhi la tastaghni 'an al-isti'anati bihi 'ala ma'adika. Maka sepanjang hari kamu jangan lakukan sesuatu kecuali perkara yang dapat memberi manfaat pada akhiratmu atau bagi kehidupanmu di dunia ini yang kamu tidak terlepas daripada bantuannya bagi akhiratmu. Nah, maksudnya Al-Imam nak pesan untuk sepanjang waktu kita isikan dengan kebaikan. Kenapa? Kerana kesannya bila satu waktu kita tak isi dengan kebaikan, apa yang akan masuk? Keburukan. Kalau ada satu waktu, 1 jam contoh kan, 1 jam kita tak buat benda yang baik, maka dia automatik lawannya akan masuk. Tak buat, tak isi dengan kebaikan, maka keburukan akan datang. Buku kata kita duduk saja. Ada ke orang duduk saja tak buat apa-apa? Tak ada. Ada tak duduk sejam, tengok dini sejam? Ada? Mana ada? Kan? Duduk seminit pun tak boleh duduk saja. Mesti dia akan buat sesuatu. Sebab tu kalau kita tak tengok rancangan Tanyalah Ustaz, kita tengok rancangan Maharaja Lawak Mega. Nah, antara dua tu. Sebab tu manusia dia tak terlepas setiap waktu, sama ada dia buat pahala ataupun dia buat dosa. Tak pernah terlepas. Jadi yang ni Aiman nak pesan ni, mesti setiap waktu buat benda yang bermanfaat. Penat baca Quran kan, dah 10 jam baca Quran. Zikir pula. Zikir. Penat dah zikir kuat, zikir pelan. Dah penat dah zikir, pergi siram pokok. Nah, manfaat. Kan cantik kan manfaat. Kan tenang. Kan dah penat dah siram pokok kan, banyak dah pokok siram. Kan. Buat benda lain. Masak untuk jiran sebelah. Nah, buat benda yang manfaat. Kalau masak untuk jiran sebelah ni nombor 1 dia macam malaikat. Nak bawa rezeki. Nah. Kalau lelaki tak masak, kita pergi untuk orang lain. Boleh semua boleh. Nah. Jadi kita jadi kreatif untuk buat kebaikan. Kalau kita tak buat benda yang baik, maka jadi macam tadi. Kita tak boleh duduk 1 jam tengok dinding tak buat apa. Kita tak boleh. Kita akan buat sesuatu. Macam tadi, kalau tak tengok rancangan Tanyalah Ustaz, kita tengok benda ni. Lawak-lawak. Tengok. Gelak. Habis. Masa habis, tapi tak ada manfaat. Gelak je. Gelak. Ya. Padahal kan gelak tu mengeraskan hati je. Dibuat pula rancangan lawak. Untuk orang ketawa. Makin siapa pandai buat orang ketawa, makin hebat. Ya Allah.
Hasilnya apa tuan-tuan? Cuba tengok generasi kita hari ni. Generasi yang ada ni, yang berumur 15 tahun ke bawah, cuba tengok perangai dia macam mana. Cuba dah tengok. Ada satu sikap main-main yang berlebihan. Semua benda main-main. Tak serius. Wallahualam, mungkin sebab rancangan-rancangan ni. Kalau ingat Raja Lawak pertama tu bila 2000. Saya ingat bila rancangan lawak apa Raja Lawak yang pertama, saya ingat. Mungkin tahun 2010 atau 2009 atau macam tu. Sejak sampai hari ni dah Maharaja Lawak mega lah apa benda. Jadi kesannya kepada masyarakat tu dia jadi tak serius. Semua benda buat lawak. Ya. Allahu Akbar. Baik. Fa in ajazta wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kalau soalan boleh tanya kemudian. Sudah singkat. Wa tasma'un wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Ifuna walhamdulillah al-Fatihah. Iya na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma alimna ma yanfa'una ya Allah. Ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana ya Allah. Dan berikanlah kami manfaat apa sahaja yang kau telah ajarkan. Wa zidna ilman ya Allah, tambahkanlah ilmu. Wa ikhlasan, tambahkanlah ikhlas. Fid din, pada amal ibadah kami ya Karim, Wahai yang Maha Pemurah. Allahumma tahhir qulubana min an-nifaq ya Allah, bersihkanlah hati kami daripada sifat munafik. Wa a'malana min ar-riya, bersihkanlah amal ibadah kami daripada sifat riya. Wa alsinatana min al-kadhib, bersihkanlah lidah kami ya Allah daripada dusta. Wa ayunana min al-khiyanah, bersihkanlah pandangan kami ya Allah daripada sifat khianat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.